Business owner biasanya akan simpan duit hasil keuntungan bisnes sama ada dalam bentuk duit ataupun barang kemas 916 untuk mudah nak rolling modal bisnes. Simpan dalam bentuk duit, risikonya duit mudah bocor, susah nak kontrol. Tahu-tahu banyak duit habis dibelanjakan. Berbeza bagi business owner yang alihkan sebahagian simpanan kepada emas 999. Emas bukan setakat meningkatkan kuasa beli, tapi meningkatkan nilai kekayaan. Ini kisah seorang penyimpan emas saya yang berjaya beli 250 gram emas tahun lepas pada harga RM81,066. Hari ini simpanan emas beliau dah bernilai RM150,388. Beliau dah untung sebanyak RM69,322 dalam tempoh sekitar setahun lebih. Business owner yang ada emas, anda boleh arahnukan emas anda di Public Gold untuk dapatkan pinjaman duit. Yang bestnya, pinjaman melalui arahnu di Public Gold tidak direkodkan dalam SeaCris. Jadi profil kewangan tuan-puan kekal cantik di mata pihak bank. Ada dua cara untuk dapatkan emas 250 gram. Anda boleh buat belian emas fizikal terus, bayar secara langsam atau bayar secara EPP, ataupun anda boleh menabung di akaun emas Gap Public Gold cukup 250 gram anda fizikalkan. Nak saya bimbing secara percuma? Jom klik link di bio.